Pernah dengar tak cerita batu yang boleh telan orang hidup-hidup? Bukan naga, bukan jin, tapi batu belah batu bertangkup. Nak tahu kenapa seorang mak rela ditelan batu? Dengar ni betul-betul. Dulu, ada seorang ibu, orang panggil dia Mak Tanjung. Dia janda miskin tapi rajin. Hari-hari dia pergi sungai tangkap ikan, cari makan untuk dua anaknya, si Pekan dan si Komel. Satu hari, dia tangkap ikan tembakul tengah bunting. Mak Tanjung senyum. Nina buat gulai sedap untuk anak-anak. Dia pun masak, tapi bila dia keluar sekejap cari kayu api, balik-balik je telur ikan dah hilang. Siapa lagi kalau bukan anaknya sendiri yang licin pinggan? Mak, lapar, kata si anak sambil senyum sengih. Tapi maknya bukan marah biasa. Dia sedih gila. Dia menangis, aku simpan untuk kita makan sama-sama. Kenapa kau makan semua? Lepas tu dia pun jalan sambil merintih. Baik aku pergi, biarlah batu belah batu bertangkup telan aku. Dia pergi ke batu besar di tepi hutan, sambil jerit, wahai batu belah batu bertangkup, telanlah aku. Dan boom, batu tu retak, terbuka luas. Anak-anak jerit, mah, jangan tinggal kami. Tapi dah terlambat, batu tu pun tutup balik. Sunyi. Hilang terus Mak Tanjung ditelan batu. Sejak hari tu, orang kata malam-malam batu tu masih berbunyi. Macam suara mak yang menangis rindukan anaknya. Pengajarannya, sayangilah mak kita sementara dia masih ada. Kalau lapar, jangan makan lauk mak simpan. Nanti bukan lauk yang hilang.